Ini kita panggil prostesis, iaitu pesakit kehilangan anggota kaki. Jadi kita kaki yang gantikan dengan kaki palsu. Prof, boleh tak cerita sikit research yang Prof dah buat selama ni? Antara research yang saya dah buat adalah tentang prostesis dan ortosis. Untuk makluman, ortosis adalah alat bantu bagi mereka yang mengalami sama ada kecacatan ataupun memerlukan bantuan dari segi pergerakan, ataupun kaki mereka ada mengalami kecacatan tapi still ada kaki. Jadi kita bantu dengan ortosis. Sementara prostesis pula adalah contoh seperti ini. Ini kita panggil prostesis, iaitu pesakit kehilangan anggota kaki. Jadi kita kaki yang gantikan dengan kaki palsu, ataupun mungkin pesakit mempunyai tapak lagi, hanya kehilangan beberapa jari. Mungkin telah dipotong sehingga semua jari hilang, tapi bahagian depan ni masih ada lagi. So kita gantikan, di mana kita sakit boleh sarung, dan di sini ada ruang untuk masukkan bahagian kaki yang masih ada dan digantikan dengan jari-jari yang seakan-akan elok, rupanya seperti jari yang asal. Alat-alat ni penting untuk membantu kita berjalan dengan lebih baik, untuk mengelakkan kita mengalami masalah yang lebih berlanjutan, iaitu jika kaki kita sebelah tu agak bengkok ataupun tidak tegak, tidak dapat berjalan dengan baik. Kalau kita biarkan dalam keadaan yang lama, dia akan mengganggu sendi yang lain. Kata yang rosak, yang ada masalah, hanya kaki sendi buku lali. Dan jika kita tidak menggunakan ortosis yang sesuai, dia mungkin akan mengalami sakit di bahagian lutut dan juga pinggul. Dan pada masa yang akan datang, juga kaki yang sebelah yang tidak ada mengalami sebarang kecacatan juga akan sakit. Sementara kalau prostesis pula adalah membantu mereka menjalankan pergerakan yang lebih baik. Seperti kalau dia tak ada kaki dan kini ada kaki palsu, dia boleh berjalan dengan lebih baik dan menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Sementara ini adalah penggantian pada jari-jari pula yang hilang. Jadi dia nampak lebih kosmetik, lebih cantik, dan sakit dapat berjalan dengan lebih baik lah.